Assalamualaikum sahabat-sahabat channel dusuntu.com. Jadi hari ni nak share cara-cara nak buka blower belakang kereta Avanza. Jadi sudah buka separuh. Cari-cari juga mana skru dia, susah juga dia sembunyi. Jadi ni dia punya bracket kat sini. Okey, kita cuma tarik je. Tarik kiri kanan ni. Okey. Dia ada clip aja. Kita tarik lah. Kita tarik dia dua-dua side ni. Dia akan cabut. Dan kita buka juga dia punya untuk seat belt punya ni. And then dia punya ni lah. Satu lagi skru kat sini. Biar dia ada ruang kelegaan lah. Jadi kita turunkan dia tak apa. Dia tak patah kan. Nanti dia terpatah. Okey. Okey. Kita cabut dia punya hose ni. Cabut dia punya wire. Dan satu lagi yang tersembunyi ni skru kat sini. Ada satu skru lagi. Kita tak tahu, tak perasan ni di tengah-tengah tengah-tengahnya blower ni ada satu skru. Ni kita buka skru ni, kita boleh turunkan. Jadi kita turunkan separuh nanti. Kita akan turunkan belah sini, belah sini. Dia ada skru nanti belah atas ni. Okey, saya sambung kejap Okey, dah tanggal ni kat atas ni ada 3 skru kat sini. Okey. Sini 1 2 3. Mana okey 3. Belah sana pun juga 1 2 3. 1 2 3 sama juga. Baru kita boleh cabut dia punya. Yang ini baru nampak dia punya. Tak nampak blower ni, nanti dalam nanti kena buka lagi baru nampak blower dia. Susah juga nak buka ni. Okey, itu saja untuk perkongsian pada pagi ni. Setengah jam cari skru dia. Okay, terima kasih sahabat. Kita nak check dia punya blower dia ni. Sebab dah bunyi lah. Dia jalan tapi dia bunyi lah. Kurang minyak ke apa tak tahu. Nanti kita check. Okey, terima kasih. Okey, update lepas buka. Dah tanggalkan bawah dia ni. Dia ada lebih kurang 14 skru lah. Oops. 14 skru kat sini, tambah lagi 1 2 3 4. Sini 4, sana 4. Jadi 6 kiri kanan. Tambah lagi 4. Baru dapat buka. Okey, macam ni gambaran dia. Nak check blower ni mungkin tak tahu masalah dia. Susah juga nak buka. Okey, thank you sekali lagi.